Assalamualaikum dan salam sukan. Tengku Muda Pahang, Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah, tampil memberi penjelasan berhubung isu 7 pemain warisan yang dikenakan tindakan oleh FIFA baru-baru ini. Baginda menjelaskan, pemain-pemain tersebut sebenarnya antara yang pernah disyorkan sendiri kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia dengan niat untuk memperkukuh skuad Harimau Malaya serta memberi peluang kepada bakat berdarah Malaysia di luar negara menyumbang kepada tanah air. Menurut Baginda, beberapa ejen sebelum ini telah mengemukakan nama pemain untuk dinilai oleh FAM. Cadangan itu dibuat agar penilaian dapat dilakukan dengan lebih terperinci, termasuk menentukan kelayakan sebagai pemain warisan. Tengku Abdul Rahman turut menegaskan, semua 7 pemain berkenaan kini sah sebagai warga negara Malaysia, selepas melalui proses yang sah dan mengikut undang-undang negara. Dalam masa sama, Baginda menzahirkan penghargaan terhadap visi pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, yang berjaya menjadikan Johor Darul Tazim sebagai penanda aras profesionalisme bola sepak negara. Tengku Muda turut mengimbas sumbangan pasukan Pahang dalam proses naturalisasi pemain seperti Mohamadu Sumari, Sergio Aguero dan Litak. Tegas Baginda, pemain naturalisasi dan pemain warisan mampu meningkatkan kualiti serta daya saing bola sepak Malaysia dan setiap usaha ke arah itu wajar disokong.